macam mana nak selamatkan buah pinggang itu daripada dialisis. Dialisis ni cuma dia tidak memulihkan buah pinggang, tetapi kita ada cara terbaik. Bukan sahaja dia boleh turunkan urea dan turunkan kreatinin, tetapi boleh pulihkan buah pinggang tu. Kalau kita buat dialisis, dia tak boleh pulih tau, dia cuma menurunkan, dia boleh bertahan je lah. Sementara menunggang mati. Okey, boleh ke produk B bantu? Boleh. Bagi mereka-mereka yang menghadapi buah pinggang ni, apa ya isu dia? Isunya dua yang penting. Yang pertamanya urea dia tinggi, kreatinin dia tinggi. Jadi macam mana kita nak turunkan urea dan kreatinin? Itu saja. Jadi maknanya kalau you ada cara yang baik untuk menurunkan urea dan kreatinin tu tanpa menjalani dialisis, you benang kan? Ada ke tidak cara lain yang kita boleh turunkan urea dan kreatinin tu? Jawapannya ada. Yang pertama sekali, kena tukar sepenuhnya dia punya diet tadi. Sebab kita tahu bahawa urea kreatinin ni adalah disebabkan dia ni byproduct daripada metabolisme protein. Protein dia metabolis, jadi dia akan hasil akhir dia ialah urea dan kreatinin. Jadi kalau kita tak nak urea dan kreatinin naik, yang pertama sekali kena tukar pemakanan. Tak boleh ambil lah protein haiwan, daging tak boleh, ayam tak boleh, ikan tak boleh, seafood tak boleh, telur tak boleh. Itu yang pertama, asas dia. Jadi kalau kita nak berubah, kita kena terimalah konsep tu. Tapi kalau kita kata tak boleh lah, aku nak makan macam biasa, kalau lantak dia, tak boleh nak apa-apa. Sebab itu konsep dia, kena faham konsep bahawa sebab kita tahu urea kreatinin itu hasil daripada breakdown protein. Jadi macam mana BE produk ni boleh membantu? Yang pertama sekali ialah kita tahu ciruto. Ciruto tu dia daripada tiga kombinasi daripada tiga bahan utama. Yang pertama IPPA1, yang kedua beta glucan, yang ketiga vitamin C. Tiga komponen yang penting. IPPA1 apa dia fungsi dia? Yang pertama sekali dia boleh tingkatkan immune status, yang kedua dia boleh regulate immune system, yang ketiga dia boleh detox, dia mengeluarkan sel-sel yang sudah mati dan juga sel-sel yang dah tua. Dan yang keempat dia boleh repair sel. Kau carilah kat mana ada ke tidak bahan dia boleh repair sel. Tak ada. Jadi dia boleh bantu. Kenapa dia boleh repair sel? Kemudian beta glucan ni terbaik kerana dia merupakan antioksidan yang baik. Dan vitamin C pun macam tu. Jadi kalau orang yang lemah, tak ada selera makan apa, jadi menjadi isunya apabila orang lemah, tak ada selera makan, kita nak ambil physical food. Physical food macam nasi, ayam goreng lah, daging lah, itu dia panggil physical food. Tapi hasil daripada physical food, tapi you nak nutrien dia, you nak bahan aktif dia. Bahan aktif tu tak spesifik datang daripada physical food macam tu kan, dia boleh makan daripada micronutrien. Itulah yang ciruto tu bawa, micronutrien yang ada dalam itu. Walaupun nampak you tak makan seketul ayam kan, tapi zat dia tu ada dalam ciruto. Itulah benda tu yang memberi energi pada dia kan, dia atur semua sekali, dia activate kan dia punya macrophage. Yang kita naknya you nak aktifkan macrophage tu. Jadi mana kalau you ada bahan you boleh aktif macrophage, memang cukup bagus lah kan. Alora. Okey, Alora, bahan aktif dalam Alora ialah condensed fiber. Jadi apa yang condensed fiber ni buat kan? Apabila suhu badan kita kena condensed fiber ni akan melantunkan tenaga far infrared. Jadi apa fungsi far infrared? Sebenarnya far infrared ni adalah sebahagian daripada wavelength yang ada daripada cahaya matahari. Cahaya matahari ni dia banyak wavelength. Sebahagiannya ada di dalam far infrared. Jadi far infrared inilah yang memberi kesannya. Apa kesannya? Apabila dia kena pada sel kita, far infrared ni akan akan mengaktifkan dia punya mitokondria. So kita tahu mitokondria ni sebagai enjin pada sel. Jadi bila enjin tu aktif, dia pun aktif yang lain. Jadi fungsi utama Alora ni adalah kerana dia boleh mengaktifkan dia panggil mitokondria melalui far infrared. Memang sarankan untuk orang ada masalah dialisis pakai Alora dan ciruto. Betul. Itu dua je tu. Ada lagi lah, dia contohnya Bifil. Bifil ni dia boleh buka sel dan boleh menyebabkan pengalir darah yang bagus. Yang keempatnya adalah Zenkosobor. Zenkosobor, apa fungsi Zenkosobor? Sebab Zenkosobor ni dia boleh mengaktifkan metabolisme. Kerana dia terdiri dari 98 jenis buah-buahan dan juga nutrien pokok. Dia banyak sekali. Jadi itu semua tu dia panggil ada coenzim dan juga enzim yang boleh aktifkan enzim dalam badan. Betul, kalau dia ambil Alora produk, dia ambil Zenkosobor dan sebagainya, obat-obat doktor dia perlu sambung lagi ataupun tak? Kita kena tengoklah apa ubat jenis. Jadi kena perlu tengok satu persatu. Apa jenis ubat dan apa yang boleh diteruskan, apa yang tak perlu diteruskan. Maksud dia ambil Alora dan beli produk, tapi dengan konsultasi. Betul. Terima kasih Prof. Thank you so much Datuk. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita dapat penerangan yang tepat sekali mengenai tentang dialisis kita pada kali ini. Bersyukur kita, mudah-mudahan apa yang ada dalam video ini kita sebar-sebarkan. Ini sebagai panduan kita untuk menjadikan kita orang yang lebih sihat, insya-Allah. Dan ini adalah jihad kita untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan kesakitan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.